Aduh, aku beli kentang 1, 2, 3, 4, 5. Aku beli kentang 5 biji, harga dia RM14. 2 hari lepas aku pergilah supermarket nak beli kentang. Banyak barang lah. Dan aku perasan aku beli kentang 5 biji, harga dia RM14. Aku tak perasan langsung. Sebab aku tengah kelam kabut masa beli tu, memang tak check. Dah timbang barang tu, bayar terus belah. Barang beli banyak, so tak perasan lah harga kentang tu mahal. Lepas 2 hari bila was nak masak, dia baru perasan, kenapa kentang 5 biji RM14? Rupa-rupanya orang yang dekat kaunter timbang tu, dia tersalah scan. Dia ingatkan benda tu ciku. So nasib baik aku ada simpan resit. Itulah pentingnya simpan resit. So aku bawa je terus pergi ke supermarket tu, and then bagi tahu dekat customer service. Tak perlu marah-marah, tak perlu nak mengamuk, relax je. Just bagi tahu dekat dia orang, itu saya ada beli barang tapi orang tu salah timbang. Bila aku tunjuk benda tu, dia orang pun terkejut. Loh, kentang 5 biji RM14. So diorang terus timbang lagi sekali dan diorang refund lah dekat saya. Dan settle. Lepas dah refund, aku masuk balik pasar raya tu sebab nak beli barang lagi kan. Ambil barang. Lepas tu masa nak bayar, aku buat silap lagi sekali. Aku pergi bayar lagi sekali kentang aku tadi tu. Dah terpaksa-pasal kena pergi balik customer service, bagi tahu dia orang yang saya dah bayar dah kentang ni, tapi terbayar lagi sekali. Tu dah sebaik perasan. Kalau dah sampai rumah baru perasan, tak ke pening nak kena pusing balik ke pasar raya buat kali kedua. So macam korang kalau beli barang dekat pasar raya yang jenis timbang-timbang barang ke, tak kisahlah timbang barang ke apa, make sure resit korang kena simpan. Dan korang kena double check balik. Sebab kadang-kadang diorang double scan 2 kali. Dan juga counter timbang salah timbang. Tak pasal-pasal daripada harga RM3 jadi RM13. Tak kerugi tu.